Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini kita berpeluang untuk mengadakan sesi temu bual khas bersama pengetua sekolah kita, Ma'had Al-Masyar Islami atau lebih dikenali sebagai Umi Alha. Baiklah, Umi bukanlah wajah yang asing buat warga sekolah ini kerana sebelum dilantik sebagai pengetua, Umi pernah berkhidmat di sekolah ini sebagai penolong kanan co-curriculum selama 9 tahun. Baiklah, kini Umi kembali menggalas amanah sebagai pengetua sekaligus meneruskan usaha memimpin sekolah Ma'had Al-Masyar ke arah kecemerlangan. InsyaAllah, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita mengadakan sesi temu bual khas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih di atas kesempatan yang diberikan pada Umi untuk memberi sedikit kata-kata aluan lah. Sempena Umi dilantik sebagai pengetua baharu di Ma'had Al-Masyar Islami. Alhamdulillah. Okey, sedikit pengenalan berkaitan dengan diri Umi. Umi memang berasal daripada Balik Pulau. Dan sekolah lama Umi dulu adalah sekolah belajar, sekolah SMKA Perempuan Al-Masyhur. Dan Alhamdulillah Umi telah pun mengajar di 3 sekolah. Okay, sebelum tu Umi dipostingkan di SMK St. George Balik Pulau. Kemudian Umi dapat tawaran untuk mengajar di Ma'had Al-Masyar Islami selama 9 tahun, dan masa di Ma'had ni Umi memegang jawatan sebagai PK co-curriculum. Okay, kemudian Umi ditarik ke PPD Timur Laut dan berkhidmat di sekolah yang baru iaitu SMKA Perempuan Al-Masyhur. Yang mana tadi Umi sebut itu adalah sekolah Umi lah. Okay. Selepas daripada Ma'had ke Masyhur Perempuan, Umi ditakdirkan untuk berada di Ma'had Al-Masyhur semula, bermula daripada 27 hari bulan Julai baru ni, untuk menggantikan tuan pengetua kita yang dah bersara. Bila pertama kali Umi dilantik sebagai pengetua di Ma'had Al-Masyhur ni, Umi tak dapat nak gambarkan perasaan tu, sebabnya Umi tak pernah terlintas pun untuk menjadi sebagai pengetua, apatah lagi di Ma'had Al-Masyar Islami ni. Sebab sebelum ni lah, pengetua yang dilantik adalah dalam kalangan ustaz lelaki. Jadi bila Umi orang yang pertama dilantik sebagai pengetua di sini, Umi rasa agak risau sebab nak memegang satu amanah dan tanggungjawab yang besar lah di sini. Sebab di sini kita combine 2 murid, iaitu murid lelaki dan perempuan. Dan insyaAllah harapan Umi, Ma'had Al-Masyar Islami ini akan terus dikenali sebagai seorang yang hebat di segi akademiknya, tetapi dalam masa yang sama sangat cantik di segi adabnya. Okay. Jadi setelah hampir 2 minggu Umi berada di sini, Umi rasa bersyukur, Alhamdulillah, sebabnya Umi ada beberapa lagi lah guru yang Umi kenali semasa Umi berada di sini dahulu, dan sedikit sebanyak dapat membantu Umi lah untuk menguruskan sekolah, termasuklah juga para pentadbir yang dah lama, dan Umi pun biasa bekerjasama. Jadi Umi berharap agar sekolah ni akan terus maju, cemerlang dan terkenal di pesada dunia, insyaAllah. Dan akhirnya anak-anak keluaran Ma'had Al-Masyar ni akan dapat memberi sesuatu pula kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat, negara dan dunia seterusnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.